Penyalahgunaan subsidi minyak RON 95 sekali lagi mencetuskan perhatian apabila seorang juruwang stesen minyak warga asing ditahan polis selepas disyaki terlibat dalam penggunaan MyCard milik individu lain untuk transaksi petrol subsidi. Budi 95. Kes itu terbongkar selepas seorang peniaga berusia 57 tahun dari Selangor membuat laporan polis apabila mendapati kuota subsidi petrol miliknya telah digunakan tanpa pengetahuan beliau. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe, pengadu hanya menyedari perkara itu ketika berada di sebuah stesen minyak di Setia Alam sekitar jam 4.48 petang pada 8 April lalu. Selepas membuat semakan menerusi aplikasi Budi 95, pengadu terkejut apabila mendapati nombor kad pengenalannya telah digunakan untuk beberapa transaksi pengisian petrol subsidi di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Kupang dan Baling. Hasil siasatan awal polis mendapati terdapat sebanyak 6 transaksi pengisian minyak RON 95 dilakukan menggunakan nombor kad pengenalan mangsa tanpa kebenaran. Jumlah keseluruhan minyak yang diisi mencecah 309.038 liter dengan nilai lebih 1,242. Transaksi tersebut dipercayai berlaku secara berperingkat bermula 18 Mac sehingga 8 April lalu. Susulan itu, polis menahan seorang lelaki warga Bangladesh berusia 34 tahun yang bekerja sebagai juruwang di stesen minyak berkenaan bagi membantu siasatan. Suspek kini direman selama 4 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Dalam perkembangan sama, polis turut mengesan seorang individu tempatan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan tersebut. Kes ini sekali lagi menimbulkan persoalan mengenai tahap keselamatan sistem subsidi bersasar RON 95 serta kemungkinan wujudnya sindiket yang mengambil kesempatan menggunakan maklumat peribadi orang lain untuk mendapatkan minyak subsidi secara tidak sah. Untuk rekod, program subsidi bersasar Budi Madani diperkenalkan kerajaan bagi memastikan subsidi petrol RON 95 hanya dinikmati golongan layak dan mengurangkan ketirisan subsidi negara. Pengguna yang layak perlu menggunakan maklumat MyCard yang sah bagi tujuan pengesahan ketika transaksi dilakukan. Pakar keselamatan data turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa memantau rekod transaksi dalam aplikasi berkaitan subsidi kerajaan bagi mengelakkan penyalahgunaan identiti tanpa disedari. Orang ramai juga dinasihatkan supaya segera membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya mendapati berlaku transaksi mencurigakan menggunakan maklumat peribadi mereka. Pihak polis menegaskan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu atau pihak yang cuba menyalahgunakan sistem subsidi kerajaan demi keuntungan sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.